Penat kerja saya jadi PA Bella. Ni bag dia ni saya kena angkat ni. Jadi PA je memang sangat mencabar. Saya rasa kesian sebab macam memahami situasi yang Ni lalui setiap hari. Okay. Bella, dia makan apa? Makan kuih. Makan Bella dan dessert berpisah tiada. Lepas ni dia nak makan aiskrim pula. Boleh je. Sebab dia dah kerja daripada pagi tau. Betul. Dah jumpa Lee Min Ho ke? Bella ada jawapan tu tak? Dia berbasikal mencari Lee Min Ho semalam. Lama je berbasikal. Bahaya betul. Kalau ada Lee Min Ho, Kejap. ada basikal Bella akan pura-pura terlanggar. Macam mana? Ulang. Terus keluar Korea. Sekejap. Kalau ada Lee Min Ho, saya terpelanting jauh. Dia akan tolak. Move! Idol. Tak salah pun. Dan jangan nak mengapi-apikan keadaan. I have no problem. Who's my idol? My mom. Jawapan dah lock orang sebelah saya bagi. Dah lock? Kenapa tanya? Soalan ni. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Jom ikut Bella Astilah yang kini sedang berada di Korea untuk kolaborasi eksklusif bersama jenama kecantikan Kostrik. Bella dan tim nampak seronok berjalan santai sambil membuat live di jalanan Korea yang penuh warna. Bukan tu je, mereka juga sempat bermain game yang betul-betul mencuit hati. Saksikan gelagat spontan dan detik menyeronokkan mereka hanya di sini. Boleh Bella pakai heels jalan-jalan ni? Boleh ke? Asal dia suruh tunjuk. Apa lah pakai heels tu? Berlari tu boleh. Nanti ada awak. Bella Bella ni dia walking pick-up line. Walking pick-up line machine. Bahaya. Sangat bahaya. Ya, tapi kita akan buat live pada pukul 9 malam di Malaysia. Waktu malam Malaysia kita tengok live 8 malam. di akaun Bella. Penat kerja saya jadi PA Bella. Ni bag dia ni saya kena angkat ni. Jadi PA je memang sangat mencabar. Saya rasa kesian sebab macam memahami situasi yang Ni lalui setiap hari. Okay. Bella, dia makan apa? Makan kuih. Makan Bella dan dessert berpisah tiada. Lepas ni dia nak makan aiskrim pula. Boleh je. Sebab dia dah kerja daripada pagi tau. Betul. Jumpa malam ni pukul 8 malam. 8 malam waktu Malaysia. Tapi dekat akaun Bella sekitar. Betul. Bella tengah makan toleh-toleh. Akaun saya tak boleh. Sedih. Dah jumpa Lee Min Ho ke? Bella ada jawapan tu tak? Dia berbasikal mencari Lee Min Ho semalam. Lama je berbasikal. Bahaya betul. Kalau ada Lee Min Ho, Kejap. ada basikal Bella akan pura-pura terlanggar. Macam mana? Ulang. Terus keluar Korea. Sekejap. Kalau ada Lee Min Ho, saya terpelanting jauh. Dia akan tolak. Move! You have to understand Bella's idol. Tak salah pun. Dan jangan nak mengapi-apikan keadaan. I have no problem. Korang belum dengar cerita bagaimana Bella boleh berjumpa dengan Lee Min Ho. Dia dah berjumpa ya? How to, what was the movie? How to Train Your Dragon. Who's my idol? My mom. Jawapan dah lock orang sebelah saya bagi. Dah lock? Kenapa tanya? Soalan ni. Okay. Nak bandingkan you. Who's your favourite person? Nak bandingkan you dengan Selena Gomez memang tak boleh ya. Who's your favourite person? Bella? I know. Kita kira Kosarek. Favorite person kau? Dia tak nak jawab. Dia dekat bumi Korea apa menipu je ya. Ramainya. Ya Allah.
Okay, saya PAYB jadi saya akan tolong. Tiba-tiba jadi BA pula. Terbalik ya. So, apa pendapat YB tentang Korea? Wonderful food, wonderful people, wonderful culture. This is not my first time, won't be my last. Dapat berjumpa dengan banyak juga orang Malaysia, Singapura, Indonesia yang datang ke sini. Saya baru tahu bahawa ada konsep BTS. Saya dah ketinggalan bas agak lama. It's so clean. Very busy. Orang di sini dah bergayakan jalan kaki ke mana-mana. That's one thing which I hope we can have a lot more in Malaysia, which is to improve the state of public transportation. Kan saya bebel pasal benda lain pula ni kan. Pengangkutan awam yang sangat penting supaya rakyat Malaysia ada pilihan. Bukan sekadar bergantung harap kepada kenderaan peribadi. So clean. Kita sekarang ni Wow, Korea. Ya, betul. Ini dah kali ke berapa Bella di Korea? Kali kedua. Ya, kali kedua. Sabar-sabar. Dan dah kata kali kedua tapi Tantah dia dah diam-diam ke sini berjumpa dengan Lee Min Ho. Okay, besides Lee Min Ho, who are the other male actors here who you adore? Jo In Sung. Jo In Sung dia siapa? Dia berlakon dalam movie apa atau dia penyanyi? Tak, dia lakon saja. Dalam movie atau series apa? Budak Winter. Kan? Budak Winter. Tengok tu kita. Apa? Budak Winter The Window apa tak? Tidak budi. Okay, I kena tunjuk juga gaya apa. Jo In Sung ni, okay. Jo In Sung yang Lee Min Ho je yang Bella tahu, yang Bella suka. Yang lain kita tak tahu. Cuba korang tahu tak Jo In Sung? Jo In Sung. Ya, Jo In Sung. Kenal tak? Bella dalam minat betul lah macam Jo In Sung. Tahu? Jaga dia kereta je. Kereta? Pelakon. Oh, not bad. Ni. Not bad looking. Sikit rambut. Jo In Sung. Saya rasa ada persamaan di antara Lee Min Ho 192, Jo In Sung 191. apa nak cakap. So these two Pukul 8 kita live Betul. di 8 malam. 8 malam Malaysia. Berikan ada diskaun tak malam ni? Ada. Kalau tak ada diskaun tak simpan lah. Sunstick ni ke? Bag ni? Yang ni. 3 hari lagi. Oh, belum keluar lagi? Kau sampai Malaysia ni. Tapi saya dah dapat kerana saya special sikit lah. Dia size dia macam size Bella. Dia petite, cute and boleh masuk dalam poket. Oh gitu. Macam ni muka. kan? Kejap. Semua. Kejap. Okay, gitu. Oh, boleh lagi tu punya. Dah guna lama dah. Sejak dah apa dah. Dia kata dia sangat diam. Hancur lah aku. Jack kena banyak berjalan ni sebab saya sebagai saksi tengok dia makan banyak. Dan mendengar saksi-saksi yang lain kata dia makan 3 pinggan, 3 mangkuk ramen lah apalah. Bahaya betul. Kau makan tu rasa. Orang datang ke Korea nak jadi lagi fit dengan pemakanan kat sini je. Apa perbezaan dan taste? Kejap, Di jangan jatuh, jangan jatuh. Okay. Mana pisang? Dua-dua manis. Salah. Ini tak manis ke? Dua-dua bulat. Salah. Okay. Jawapan. Apa nama? Perbezaannya
Pasal perbezaan. Oh, perbezaan ni. I fokus pasal Mak Akbar. Tak tahu. Cheese mudah dihabiskan. You mudah disayangi. Dah dihabiskan. Apa logik di sebalik? Dah. Mudah dihabiskan. Tak boleh kata macam mana, apa beza you dengan jalan raya? Apa cipta lepas? Macam you mudah disayangi, jalan raya ni boleh bijak. Bukan boleh kan kata mudah. Apa-apa yang mudah itu mudah Okey. dihabisi. Jalan raya mudah dipijak, mudah disayangi. Faham tak? Macam apa-apa yang boleh buat macam tu. Tidak sedap pun bunyi dia. Oh, beza cookies tu sedap bunyi. Tak, itu mudah dipijak. You betul. Saya akur kerana saya sekadar tinggi saja. Pagi ke malam saya fikir. Keras. Tak lah, mana ada. Jangan. Ambil effort. Ayam betul-betul tinggi. Minum banyak kopi kat sini supaya lebih bertenaga dan bersemangat. Jom lintas. Berapa view? Berapa view? 16. Sekarang nak ke pejabat Cosrx. Dia terletak di business district di Korea Selatan, among the main road, Gangnam Road. So saya bila dengar Gangnam Road ni saya hanya tahu Gangnam Style. Buat. What style? Buat Kau sikit. buat je? Marah kan kau buat lah. Kau baru pandai nak suruh aku buat lah. Ni ada haus. Terkejut. Ha? Takkan tak boleh tunjuk. So smooth. So smooth like me. Yang untung lah sisi kat situ. It's quite a nice place. Ya. Kan seorang kembali. Minit saja lagi. Ha? Tak ya. Tak beli ya. Tik apa? 10 minit lagi dari pejabat Cosrx. So dah ready ke? Kita nak buat lunch. Pukul berapa? Pukul 8 Malaysia. Lagi sejam 15 minit. Thank you. Dalam urus balik. Suruh. Kalau tiba-tiba terlanggar. Ya. Dia tanya, nak pergi mana? Kita nak ke pejabat Cosrx. Bos ada bos. Sana Okey. Jack, saya bakal langgar orang je. Korang cuba korang ambil style YB hari ni. Kejap nampak daripada Dah jadi macam budak college. Budak college. budak college. Baru kembali ke universiti. Handsome pun ni. Punya pilihan pakaian dari wanita tu biar apa dah lah. Lagi nak lain. Saya macam ni harapkan. K-pop. BTS. Saya tak boleh jadi Lee Min Ho, so saya dipakaikan macam Lee Min Ho je lah. Ya, kita jalan lebih. Kita pun tadi baru lepas makan. Nah, Lee Min Ho tu kan kita tak cari dia berapa sebab kita nak ajak dia ni join triathlon. Tentang dia berbasikal.
Bella bila dia nampak Lee Min Ho berbasikal, terus lepas tu dia ajak, jom berbasikal. Wah, jarang saya dengar dia ajak lah. Kena bawa. Saya tak faham kenapa dia nak tiru I. Dia tiru. Kenapa nak pakai seluar hitam tu putih? Wow. Banyak baju warna lain. Kenapa dia tak uniform di I? Mantap. I like this kind of confidence. Good. Tapi Lee Min Ho adalah artis yang saya tak tahu lah, memang daripada umur Bella 13 tahun ingat dia. 13 tahun. Wow. And then dia je lah yang macam artis yang pernah Bella macam pernah buat Bella menangis. Betul. Oh, menangis kegembiraan lah. Ya. Kesedihan. Kegembiraan lah. Macam excited. Macam dia je lah artis yang Bella akan tebalkan muka kalau nampak dia nak gambar. Dia the only artis yang Bella akan contoh yang nampak dia. Dia akan macam Oh, ya. Macam mana pula? Macam mana? Gaya sikit. Maksudnya kalau dia pakai airpod, Bella tak kisah nak pakai ayam ke, nak berlari ke. Tidak kisah lah. Yang tahap ingat tu. Oh. Tapi you tahu tak cerita di sebalik budaya K-pop tu? Jaya K-pop. Saya ni sebagai penumpang dasar, saya kena menilai sejarah, kejayaan, bagaimana Korea Selatan menggunakan budaya K-pop tu sebagai soft power untuk menularkan kuasa politik mereka. There's a lot we can learn from it. 네네 저희가 사무실에서 찍어줘요. 아 지금 하고 있는 것도 안 돼. 알겠습니다. Just put it down. Sure. Mohon saja. Thank you. Sebab dia tak nampak muka ni. Muka ni boleh lepas. Jom masuk. Jack dah kena marah dah. Dia siapa nak marah? Jack. 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 Even in the mountains, still got 5G. Oh, betul tak? You know, actually, on paper, Malaysia's 5G is more successful than South Korea's 5G. We overtook you guys in 2024. Yeah. Our 5G coverage is Kita di 80% of Malaysia. Kosarax. Okay, korang nak On paper lah. try yang mana? Ni. Yang mana? Yang mana? Fine. Ni. Okay, sekejap. Buka kan? Wait. Ni, tengok ni. Ini yang baru apa? Baru launch. Baru launch kan ni. Pakai terus. Tapi saya dah ada. Nampak? Dia Special. salah guna. Salah guna. Salah guna maksudnya. Lagi 3 hari nak launch dia dah ada. Which one is mine? I'm confused lah. Ha? Which one is mine? Kau punya ni. Kau biar betul. Itu macam lain lah. Mana vanilla? Asal tu macam lagi vanilla. Macam mana kau letak? Ya. Okay, dah jumpa. Jom. Saya dipaksa pakai sunstick sebab apa, saya kulit Melayu bukan kulit apa K-pop. Dia boleh tengok saya je macam wow, dark chocolate. Semua Lee Min Ho. ambassador sini tengok kulit dia betul dengan bangganya kulit Melayu yang sebenar. Mana? Bella mana? Oh, Bella toilet. Nampak bang? Yeah. I think everyone went back already, but this is the office. Tengok dia punya award semua. Raja TikTok lah, skincare lah, Gopik Award lah, entah berapa banyak award, saya pun tak tahu. Jadi Cuma memang diorang sales alone mencecah 2 bilion lah. That's quite exceptional bagi syarikat yang bertapak di Korea Selatan. Di Malaysia saja dah berjaya menembus lebih 900 kedai. betul. Nain tak cakap apa-apa ni? Ni orang ni sebalik tim Cosrx di Malaysia. Jumpa mana ni? Jumpa malam ni. Tak boleh lah jumpa malam ni. Dia mana diskaunnya? Ada pukul 8. Pukul 8 lagi sejam lebih kurang. Nanti kita jumpa lagi di akaun Bella. Alhamdulillah. Tapi kita tak buat sini kan?
Masuk tempat rehat je orang. Tempat rehat je orang kat sana. Ni tak ada. Bella nak aiskrim. Bella datang jalan ni sebab dia nak aiskrim. Sekejap Ni boleh ambil kan? Bella boleh try aiskrim. We give her aiskrim. Sekejap. Mana? Kita try pakai satu. Korang nak try pakai mana? Vitamin C, retinol. Mana ni? Jom. Kita pergi kat sebelah. Dia kena ni guna kad pekerja. Access card. Ha? Saya buat macam pejabat sendiri ya. Tak sebab dekat sana ada makanan percuma. Betul. Kena ada minuman percuma. Pergi. Tu, lari. Budaya bekerja kat sini agak luar biasa sedikit. Diorang boleh minum, dia kata minuman keras pada waktu bekerja. Tapi when they work hard. Aiskrim, makanan. Aiskrim sana. Aiskrim sana tu. Tapi work culture dia luar biasa. Exit ni. Sana tu yang kena buka. Jom. Dapatkan aiskrim percuma. Itu dia answer nasi. Yeah. The main reason we're heading there, we want ice cream. Oh, let me take my card. Okay. Mana? Sini. Ice cream tak? Tak buka saya. Yeah, let's get ice cream for. Jom sebelum kerja makan dulu. Do you have that? Yes, we do. Is it okay? I don't know whether my card works, but let's try. Let me take mine. You have yours? Because I remember when I tried mine yesterday. Yeah, let me take. Unfortunately, it did not work. Ni. Bella punya favourite macadamia nut. Saya pun tak tahu kenapa macadamia nut. Oh, vanilla. Sini. Semua nak aiskrim. Ice cream free. Okay, Bella dah sampai. Dia nak aiskrim dia. Tengoklah muka dia. Tengok muka menantikan. Inilah. Boleh ke? Kalau tak boleh tak apa. Tak boleh. Nak paksa dia tak boleh makan aiskrim. Lepas ni kita live, kita akan berdiri ke? Boleh? Itu senang. Sambil menari lah. Sambil menari itu susah sikit lah. Takut orang nanti tak fokus pada produk. Jom kita main ni nak. Sebab kepala sabar jatuh dulu. Macam nak main? Tarik sampai jatuh. Tarik satu-satu. What kind of game tarik senang? Ya Allah. Kau nak main game apa? Sini tengok. Orang nak tengok. Cepat. Betul tak cara main? Tak. So apa fungsi main kalau macam tu je? Pirate jatuh. So apa logik di sebalik game ni? Sudah logik. Taklah at least ada strategi ke? Dia kalau dia macam ni, dia macam luck. Okay. Mana kita cabut tu, kalau mana yang bertahan. Kalau time I cabut tu jatuh, dia I salah. Faham tak? Betul. Oh, tarik pedang dulu. So, I mean tak ada macam strategi, tak ada penggunaan Instinct. Love the answer. Thanks. Ini kan cocok kat dia ni kan insting tu. Cepat. Instinct and luck. Cocok lah. main chess. Main tak apa. keluarkan game lagi. Main chess. Cabut dulu semua. So dia macam cabut je? Cabut pedang dulu, lepas tu baru cocok. Macam tu ke? Dah pusing ke Bella? Pusing apa? Mana? Oh, dia ke bawah Kan patut tu. Oh, macam tu Cabut pedang semua, lepas tu baru satu-satu. Macam tu? Ya, betul. Cabut semua? Tak. Nanti dia kena keluarkan dulu kot. Bukanlah. Buang, kejap. Cabut semua dulu, baru cucuk satu-satu. Keluarkan semua pisau, lepas tu tekan toys. Tengok, nampak sangat kita tak tahu sampai perlu bantuan daripada sahabat-sahabat. Oh, dan cucuk. Keluarkan ni, semua. Kita keluarkan semua. Okay. Okay, keluar. Ya. Faham. Thank you, tengok. Yang komen 16,000 orang komen. Semua cabut dulu. Okay. Kejap Okay. Kita buat cepat Okay, kejap. Bella, okay. So, dia by turn ke boleh buat sama? Seorang satu. Satu. Boleh. Okay, 1, 2, 3. Mana boleh macam tu? Ui, apa yang terbang tu? Insting saya mantap. Saya cakap laju-laju. Pemenang ya. Belum apa-apa dah menang dah. So menang bayar apa? Aiskrim. Mana boleh aiskrim memang nak dapat ketuanya. Okay. Ini apa? Ada apa ni saya tulis dalam buku.
Kena terima saja. Okay, again. Lagi sekali. Baru start. Okay, lagi sekali. Baru sokong Bella tapi tak boleh lah. Nak imbalang. Sorry. Rasa kau sarat sabotaj ke? Okay. Ada orang yang Oi. Idea Kau main. dah tahu dah kenapa. Siapa? Dia memang satu ni je. Lagi? tak, dia cara benda tu berpusing. Dia sebenarnya kena pusing. Dah lah. Kenapa main game ni? Dah tahu. Dia tekan ni je. Kat sini je. Dah simpan. Dah. Dia tak ada benda. Dah tak lalu. Lepas kalah dah tak lalu. Dia apa? Game lagi yang ada? Main apa? Apa ni? Korea board game. Mana instruction dia? Astaghfirullahaladzim, tu tak faham. ChatGPT. Time nak live lah, nak main game nak ChatGPT semua. Lagi ni apa? Macam-macam. Macam mana nak terbalikkan? Set kamera. So, kita nak mengambil masa untuk berehat jap sebelum sesi live. Sesi live pada pukul 8 malam Nak rehat waktu Malaysia. Biarlah kita rehat jap. Ya Allah, daripada tadi. Tengok Bella photoshoot daripada pagi tadi, awal pagi. Tak berapa banyak je. Berapa kali you kena buat rambut? 5 kali. Bayangkan buat rambut 5 kali. Saya sekali je. Inilah je apa bukti jadi lelaki jauh lebih senang. Saya kena pakai makeup sekali je. Bella pakai makeup berapa kali Bella? Tak, makeup pada tak ingat lah. Dia dah hilang kiraan dah. So malam ni di akaun TikTok Bella Astila. Dan saya akan join untuk jadi orang yang annoy Bella. Itu je, tanggungjawab saya mudah. Senang jadi Syed Saddiq ni. Okay. Dekat Malaysia sekarang pukul 7 so nak masuk solat waktu maghrib. Kita jumpa nanti selepas lah solat maghrib. Okay, Bella okey je. Jangan cakap Bella okey. Bella tak penat, Bella okey je. Cuma Bella rasa macam ralat lah sebab okay, masa Bella dekat KL, kat Malaysia, Bella punya kulit okey je. Tiba-tiba datang ke Korea all the way from Malaysia. Tiba-tiba jerawat nak keluar. Banyak-banyak pula tu. Ni, lepas tu dia sakit tau. Ni ada 6 macam tu. Jadi Bella rasa macam Orang cakap macam naik rindu. Naik rindu kepada Lee Min Ho lah, dah dekat kan. dekat tapi terasa jauh. Sebaik ini bukan orang cemburu tau. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa pada pukul 8 malam. Assalamualaikum. Selamat menunaikan Stop laughing. solat maghrib.